Tapi ayah bagi rumah ke anak. Anak tak dapat rumah tu. Nanti ayah mati baru anak nak pergi filekan kat mahkamah untuk pengesahan hibah. So hibah ni dia banyak pula pattern dan jenis dia. So kat sini hibah apa? Hibah umrah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama Langkah Studio Sembang Kopi Terbang. Kita bawakan sekali lagi Dr. Ustaz P. Razi. Alhamdulillah. Doktor, apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah pernah bincang sebelum ni, episod sebelum ni, cerita tentang talak, cerita tentang Cina buta, banyak lagi elemen-elemen berkaitan tentang munakahat. Cuma kali ni nak bincang satu lagi juzuk daripada enactment syariah adalah berkaitan tentang pengurusan harta. Betul. So, tadi bila kita cerita suami isteri gaduh, macam mana adik-beradik pula gaduh? Macam mana kalau mak ayah sendiri gaduh dengan anak dia? Mak kan? Jadi kadang-kadang kita lupa ada mak yang dia tak minat anak seorang ni, minat anak. Jadi keadaan tu akan bermasalah dalam pengurusan harta. So, mukadimah sikit cerita tentang pengurusan harta dalam bahagian Islam ni lah. Okey. Terima kasih Adinda Fiur Rahmat. Adinda. Okay. Agak-agak ada peluang tak? Okey. Dalam perlembagaan ataupun jadual berkaitan dengan kuasa negeri dan juga dalam enactment ataupun akta pentadbiran agama Islam, kat sana ada sebut tentang harta-harta orang Islam yang kita faham bila mana seseorang yang berharta dia meninggal, harta tu perlu diuruskan. Betul. Okey, so kaedah dalam Islam ni sama ada secara wasiat, secara hibah, secara faraid. Okey. Jadi kalau orang tu meninggal dia tak ada buat apa-apa pun, maka faraid lah penyelamat untuk pembahagian berapakah bahagian ahli waris yang dapat. Jadi hal-hal ini kebiasaannya akan menimbulkan ruang pergaduhan lah, Mat. Sebab kita kata bukan semua orang akan setuju, akan sepakat, baik adik-beradik maupun keluarga tu sendiri. Faham. Sebab tu sebelum kita masih hidup ni, masih sihat ni, kalau kita tulis wasiat tu ingat kita nak mati. Kan, nak tulis ni untuk ni siapa, takut tak puas hati dan sebagainya. Tapi bayangkan harta umat Islam kat Malaysia ni direkodkan lebih daripada 6 bilion yang tidak terurus. Sebab tu kita tengok ada syarikat-syarikat yang menguruskan harta dan akhir sekali perlukan untuk dapatkan satu perintah di mahkamah syariah. Korang kena ingat tau, penonton semua, bila sebut 6 bilion ni nak faham 6,000 juta. Korang faham tak 6,000 juta? Harta umat Islam yang beku. Ada lagi yang sebenarnya dapatan saya hampir daripada 50 bilion. Betul. Sebab harta beku. Masa harta beku ni dia masih dalam perbalahan. Betul. Tak, memang masih belum selesai difaraidkan. Dan tak beri manfaat kepada orang Islam lah. Betul lah. Jadi beku itu rugi. Jadi sebab tu kita bincang benda ni, dan benda ni adalah sebahagian daripada fardu kifayah kita. Tahniah kepada yang buat. So kita nak bagi kesedaran ni. Okey, doktor. Okay. Tadi doktor sebut tentang 3 tentang berkaitan wasiat, berkaitan tentang faraid dan hibah. Sekarang ni banyak orang dah kurang percaya dengan faraid sebab datanglah orang kata orang-orang yang duduk dalam line-line jual takaful hibah ni. Okay. Dia orang mula kurang percaya dengan faraid. Faraid ni sebenarnya apa hikmah dia, kalau kita boleh tunjuk sisi baik dahulu? Okey, pertama dia adalah statement daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayat tu panjang nak cerita berapa bahagian. Kalau suami meninggal, isteri yang ada anak dapat berapa, isteri yang tak ada anak dapat berapa, adik-beradik perempuan dapat berapa, lelaki dapat berapa, perempuan dapat berapa, mak dapat berapa. Semua disebut sebagai ashabul furud ataupun orang yang berhak menerima ahli waris tadi. Okey. So faraid ni perkiraan 1/6 ke sudus ke thulus ke thumun ke dan sebagainya, itu semua dalam Quran. Jadi maksudnya Allah Ta'ala faham dah manusia ni kalau bab harta ni berapa bahagian orang ni selayaknya dia dapat, portion-portion itu telah pun dimatematikkan di dalam Quran. Maksudnya melalui perintah Allah. Baik. Cuma zaman hari ini dia rasa dia tak mahu ikut faraid ni. Kan? Dia rasa apa ni, orang perempuan dapat sikit daripada orang lelaki. Okey. Dibenarkan oleh syarak dengan syarat persetujuan semua ahli waris. Persetujuan semua ahli waris ni sukar untuk kita dapat. Apatah lagi ada kes-kes yang kalau saya bawa kat mahkamah tahun 70-an, ada yang sampai tahun 40-an. Dulu Tok ada sebut. Kan? Tok ada sebut kebun kat sana abah punya. Sebelum abah mati, abah bagi kat aku. Semua verbal. Tak ada hitam putih, black and white dan sebagainya. Maka bawa pergi mahkamah. Sebab apa? Sebab
tanah tu orang ambil kan, ada orang jual, kerajaan ambil buat jalan apa semua, duit. Fulus. Al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah kan. Takut begitu. Jadi hal-hal ini sepatutnya lah uruskan. Saya kongsi cerita saya sikit mak. Mak saya lepas dia pencen tu dia teringat zaman tahun 70-an dia ada beli tanah dekat Rincing. 70-an. Tahun 70-an. Teringat tahun 2000. Dia teringat tahun 2000 berapa belas. Okey. Jadi saya cakap mana bukti dia? Dia tunjuk memang resit. Beli tanah tu ada resit. Beli tanah masa tu luas lebih kurang suku ekar tu RM7,000. Allah murah ya. Kita pun pergi tengok. Pergi tengok kawasan-kawasan tu, tengok ada banglo dah. Dah ada orang buat rumah kat tanah tu. Ketuk-ketuk pintu bagi salam tanya semua. Dia kata dulu memang salesman yang sama jual tanah tu, rupanya dia jual banyak orang. Dia jual kat orang A, orang B, orang C. Kita ni kat Malaysia kena ingat torrent system. Torrent system ni siapa yang berdaftar dekat geran tanah, kat pejabat tanah, itu dia punya. Okey. Tak ada pihak nak boleh petikai. Okey. Sebab tu kalau tanah tu milik kerajaan negeri, jangan tiba-tiba pergi tanam pokok durian. Jangan. Saja nak bakalan. Okey. Jangan buat hal. Jangan buat hal. Jadi bila tengok-tengok, dah jadi orang lain punya. Okay. Jadi maksudnya rugi lah. Yang nilai yang tanah tu RM100,000 sekarang ni. Betul. Tapi masa beli tahun 70 RM7,000 saja. Jadi hal-hal ni tak cakna. Tak urus. Bukanlah saya marah kat mak saya masa tu, tapi saya kata, Mami, ni semua kena buat. Termasuklah kita orang Islam ni. You ada harta sikit, you urus sikit. Harta banyak, lagi kena urus banyak. Yeah. Macam mak ni lagi, tak ada ahli waris lagi. Jangan lupa namakan saya. lagi. Kan? Itu satu Ahmad. Ada orang pula, macam contoh lah. Dia kadang-kadang dia dah tulis, dia buat semua, tetapi ada ahli keluarga yang tak berpuas hati. Jadi kita kena fahamlah sifat di mahkamah ni, siapa-siapa pihak nak mencabar, nak mencelah, itu dibenarkan oleh undang-undang. Okay. Tapi tengok kapasiti apa dia nak cabar dan sebagainya, kerana bantahan apa semua kita boleh buat. Itu dari sudut prosedur di mahkamah lah. Namun rasa tak puas hati ni akan wujud pada adik-beradik ataupun ahli waris yang tak dapat sebagaimana diharapkan. Faham? Itu normal. Baik, okey, dalam sistem undang-undang kita ni, bila tiga ni clash, wasiat, hibah, faraid, yang mana lebih utama daripada segi legal lah. Okay. Macam mana keadaan kita? Contoh sekarang ni, contohlah bagi penuntut nak faham, contoh mak saya ada wasiat kan, lepas tu adik-beradik lain nak hibah nak faraid harta tu, so dia akan bergaduh. Contoh, na'udzubillah, alhamdulillah adik kami baik-baik, yang gaduh pun kan tak baik, cuma biasalah kan, dia dah tergigit. So macam mana keadaan tu, pergaduhan tu, siapa yang akan menang? Yang kuat menang. Only strong will survive. Okey, kena faham, faraid ini pembahagian kepada ahli waris setelah ditolak hutang si mati. Okey, maksudnya mati ada hutang, settle tu dulu. Jangan adik ni kita tengok ahli waris tak apa-apa terus akaun bank ni keluarkan duit, nanti dulu. Kalau ayah mak kita belum pergi haji, itu hutang dia. Jadi kita kena selesaikan. Sebab tu orang kat masjid selalu umum kan, ada tak hutang-hutang kepada si mati, boleh tuntut dengan ahli waris, tuntut kat saya. Tuntut banyak pula. Pandai lah. Pergilah cari kat kubur. Kan? Maksudnya settle dulu hutang. Kalaulah pembahagian itu semasa hidup dia ada buat hibah, tetapi tak diselesaikan, maksudnya tak diselesaikan ni, dia belum dapat perintah atau borang 14A belum pertukaran tanah ni milik A kepada B, belum buat lagi, belum settle lagi, maka dia kena selesaikan tu dulu, sebab dia kira hutang lah. Setelah tolak segala baki-baki ni semua, barulah faraid berjalan. Cumanya macam saya sebut tadi, kalau ada persetujuan di kalangan ahli waris, abang, akak, ada 4 orang contoh, tak apalah, kita bagi semua 1/4. Bagi sama rata. Kita dah tak ada 4 orang jadi waris, sama rata. Maka dia akan macam tu. Terutama kepada yang ada anak perempuan saja, yang tak ada ahli waris lain. Sebab nanti pihak Baitul Mal, ada bahagian pihak Baitul Mal sekiranya tidak ada ahli waris asabah. Okey doktor, contohlah keadaan sebenarnya benda ni memang berlaku dalam minggu ni. Kami bertemu dengan kawan-kawan kami kan, kawan saya ni, mak dia ni memang tulis wasiat lah. Ni untuk kamu ni, Mikhdad contoh nama dia kan, ni untuk kamu ni Mikhdad. Kemudian mak dia meninggal, tapi mak dia ada tulis wasiat. Memang ada tulis wasiat, mak dia tulis tu dalam keadaan sihat. Yalah, selang beberapa tahun baru mak dia meninggal. Adik-beradik lain tak puas hati, rumah ni untuk si Mikhdad ni. So macam mana keadaan pada waktu tu? Mereka akan file ke mahkamah, tapi akhirnya macam mana? Okey, kerana tu
tahun makin mendatang tahun ni sepatutnya kita umat Islam ni makin cerdik sikit lah. Sebab dulu kita selalu tengok cerita Melayu, kan? Ayah wasiatkan rumah ni sekian-sekian pada kamu, pada ni. Jadi wasiat dalam Islam ni dia tak boleh lebih 1/3. Ni kena sifir dia. Maksudnya 1/3 tu pun ada perbahasan juga kalangan ulama kata kalau ahli waris ni tak boleh sebab ada bahagian dekat faraid nanti. 1/3 ni mungkin untuk anak angkat ke atau siapa ke dan sebagainya. Tapi ada kena dapatkan pengesahan ini di mahkamah sama ada 1/3 tadi wasiat kepada ahli waris ataupun bukan. Itu satu. Yang kedua, katakanlah dalam wasiat tersebut, wasiat ni kena faham wasiat nasihat dengan wasiat 1/3 tu beza teknikal dia. Maknanya kalau ayah tadi sebenarnya niat dia nak bagi rumah ni pada anak A, tapi yang B, C, D ni tak puas hati, kan? Jadi adakah anak A ni akan totally dapat? Kalau nilaian daripada harta tersebut tidak melebihi 1/3, kemungkinan dia boleh dapat. Tapi kalau kurang daripada 1/3, maksudnya seolah-olah pewasiat tersebut telah membuat satu wasiat yang batal. Sebab tu kita kata kita kena ada knowledge. Sepatutnya hal ini hendaklah dihibahkan. Hibah maksudnya masa hidup ayah bagi ke anak A tadi, A terima. Rumah berlaku perubahan transaksi dan sebagainya, anak boleh duduk kat rumah tu dan milik dia. Jadi yang B, C, D tak boleh cakap apa sebab itu kehendak ayah, harta ayah, suka hati ayah lah. Jadi dalam hal kawan Rahmat ni, maksudnya apa yang kita boleh buat ialah pertama kita kena buat dulu pengesahan wasiat tadi. Apakah maksud dia pengesahan wasiat ataupun ada berlaku elemen hibah kat situ? Okey. Kalau ada berlaku elemen hibah, tak ada pihak-pihak yang mencabar adik-beradik tadi kata okey, maka harta tadi dikeluarkan daripada harta-harta yang lain untuk difaraidkan. Okey doktor, ni mungkin kita kata soalan tipikal berkaitan tentang harta, tapi doktor dah sentuh sikit tadi isu anak angkat. Okey, anak angkat. Jadi macam mana keadaan dia dalam keadaan harta faraid ni, dan bagaimana nak prevent daripada benda buruk berlaku? Anak angkat ni dah tak apa-apa selai sepinggang. Kita dalam Islam ada solusi macam kes-kes macam ni. Sebab itu dicadangkan kepada mereka yang ada anak angkat untuk memikirkan mereka sebab dah lama hidup sama, kan, macam dah anak sendiri dan sebagainya, buatlah hibah. Hibah adalah satu solusi yang memudahkan lah sebenarnya. Cumanya pastikan hibah tu dibuat secara betul dan diterima dari sudut prosedur undang-undang. Kadang orang dia buat hibah, tapi ayah bagi rumah ke anak. Anak tak dapat rumah tu. Nanti ayah mati baru anak nak pergi filekan kat mahkamah untuk pengesahan hibah. So hibah ni dia banyak pula pattern dan jenis dia. So kat sini hibah apa? Hibah umrah ke, hibah rukbah ke, ataupun hibah macam lagi-lagi orang jual orang jual takaful ke apa, hibah amanah, hibah janji, hibah ni. Jadi orang pun tak faham. Banyak terminologi. Jadi takut-takut tak diterima di mahkamah, hibah terbatal, kehendak si mati tak dapat, yang penerima hibah pun tak dapat. Kat situ kita kena tengok, jumpa yang pakar lah, apa yang pastikan, dan paling penting dapatkan perintah mahkamah. Tadi kita sebut gaduh sama-sama anak. Ni lagi parah ni, benda ni berlaku kat kampung saya Segambut. Saya cerita terang lah. Anak-anak bergaduh dengan AJK masjid, AJK surau. Sebab rupanya mak diorang, ayah diorang telah wakafkan tanah untuk surau. Tapi wakaf secara lisan. Ini pun pengurusan harta juga ni. Tapi wakaf lisan orang kampung bang, sekarang tanah tu Segambut ni belah dalam Segambut dalam, depan sikit lagi dah jadi harta emas. Harta dan emas. Jadi tanah-tanah yang strategik ni, tepi jalan apa semua. So macam ni pula pengurusan wakaf ni. Kadang-kadang kita ialah anak kita bagi, kita lupa juga bagi untuk kita kat akhirat ni. Wakaf ni bagaimana ia menjadi instrumen ataupun solusi? Saya suka bila Adinda Rahmat bangkitkan hal ni. Bukan apa Mat, sebab kita kat Malaysia ni betul macam banyak mak tahfiz. Banyak mak tahfiz, ustazah yang dilahirkan daripada sekolah-sekolah madrasah, pondok dan sebagainya. Tapi bila ini cerita benar, dan saya pun ada tengah uruskan beberapa sekolah. Dia kata, ustaz, sebenarnya tanah sekolah ni, tanah tahfiz ni nama tok guru. Kan sebenarnya orang bagi derma, bagi infak wakaf, tapi didaftarkan atas nama individu. Jadi bila tok guru ni meninggal, habislah, maksudnya ahli waris faraid lah, difaraidkan, padahal orang bagi sumbang ni wakaf.
Okay, yang ini banyak berlaku kan. Betul. Banyak berlaku. Jadi dia buat sekolah atas niat nak bangunkan institusi pendidikan Islam dan sebagainya, tapi rupanya dia telah membina sesuatu yang haram di sisi agama, kan. Jadi kena tengok balik kepada siapa apa kita nak bersumbang dan sebagainya. Baik. Bila Mak sebut tentang instrumen wakaf tu, dia satu yang menarik, kan. Satu yang menarik menyebabkan saya kan, tu yang bila di UKM ni ada posisi jawatan pengurus wakaf. Okey, dan alhamdulillah sekarang ni saya menyandang jawatan tersebut, menguruskan wakaf di UKM dan sekitar-sekitarnya, terutama harta-harta yang dipulang balik kepada pelajar, pada komuniti dan sebagainya. Jadi wakaf ni berbeza. Kalau mak cakap tadi ada mak ayah kita dulu nak wakafkan ni tapi dia tak tulis. Betul. Okey. Sepatutnya semua harta wakaf hendaklah didaftarkan di Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Jadi bila dah dia buat pendaftaran, Majlis pun akan menguasai tanah tersebut ataupun harta tersebut. Jadi pihak-pihak dia kena keluar daripada grant ni, nak bagi tahu yang ini dah telah pun menjadi harta wakaf. Dan wakaf ni maksudnya dia hilang hak kemilikan ataupun kepunyaan ini, melainkan hak tu semuanya pada Allah SWT. Sebab tu kalau kita tengok sejarah wakaf, sejarah wakaf bagaimana Sayyidina Osman dengan mewakafkan telaga dia, Bi'ru Uthman tu, dengan hebatnya bagaimana Osman bermain politik dengan orang Yahudi, mendapatkan telaga sehingga diwakafkan sehingga sekarang. Masih ada lagi. Jadi itu yang mahal lah kata-kata. Okey, mungkin banyak dah dengar cerita pasal wakaf Osman, cerita Bi'ru Rumah ataupun Bi'ru Osman ni. UKM sendiri. Ni tuan-tuan ingat kita ditaja ni tak memang nak bincang ni UKM ni apa yang rare ni kita kata wakaf UKM ni, sebab banyak sangat wakaf ni. Ada wakaf terus teranglah wakaf negeri, wakaf madrasah. Kenapa nak kena wakaf UKM? Satu-satunya universiti yang ada kerusi wakaf. Di Fakulti Pengajian Islam kita ada kerusi wakaf Syekh Osman Sarawak. Okey. Kerusi wakaf ni maksudnya untuk seseorang individu mendapatkan kerusi dia perlu memberi wakaf kepada pihak UKM sebanyak 5 juta ringgit. Setahun? Tak, sekali. So kerusi itu akan dinamakan sempena nama pewakaf tu lah. Okey. Dan daripada situ duit tersebut akan kita kata dilaburkan dan akan mendapat pulangan. Sekarang ni kita tengah kempen pulangan daripada wakaf ni panggil arbah ataupun dividen. Arbah ni boleh sampai tahunan punya pulangan sehingga 250,000 dengan 4-5% setahun, yang membolehkan setiap fakulti ni mendapat dana kajian, penyelidikan, penerokaan yang membangunkan instrumen-instrumen ilmu dekat UKM ni. Faham? Maksudnya duit 5 juta tu tiap tahun gandakan dan dia jariah sampai kiamat. Dan ini membantu ilmu lah kita kata, dari sudut fakulti, dari sudut pelajar-pelajar dapat geran, lecturer-lecturer dapat geran penyelidikan dan semua daripada wakaf ni. Bukan kata kalau kita banding dengan universiti lain pun begitu. Cumanya kalau kat barat, masa saya di Oxford dulu. Oxford. I'm masa tak bunyi pun. Sebab Oxford, kalau Oxford dia lain. Jadi kat sana lepak dekat padang dia tu, kan tempat Harry Potter tu, kan dia punya kursi tu, kursi ini diwakafkan oleh, kursi ini diwakaf. Barat ni tahu kepentingan wakaf, endowment, filantropi dia panggil, tapi dia tak berapa subur kat kita. Lepas tu bila kita kaji, yalah zakat pun orang tak bayar, yang wajib pun orang tak bayar. Betul. Ini pula yang wakaf-wakaf macam ni. Faham. Wakaf Universiti Al-Azhar adalah bukti wakaf hidup sampai sekarang. Bayangkan orang yang wakafkan ataupun orang yang bersama dengan Universiti Al-Azhar 1000 tahun lepas, 1000 tahun hidup subur. So tuan-tuan, UKM tengah buka, masuklah. UKM ni berapa banyak profesor, pelajar, tak tahulah, inilah memang lubuk dia lah tuan-tuan. Bukan saya kata minta maaf bukan kata madrasah tak bagus diwakafkan, bagus, cuma berstruktur dan cantiknya wakaf UKM ni, wakaf universiti ni, sebab bahasa mudahnya terlalu besar untuk gagal. Bersistem. Ya.
Bukan kata madrasah, bukan. Saya tahu, saya kawan-kawan dia buat madrasah semua, tapi akhirnya dia berpusat kepada individu itu satu orang. Lala kalau dia mati macam mana? Kita harapkan adalah yang akan meneruskan, yakni Perbadanan Wakaf Selangor, yang kalau dia orang sendiri ambil alih. Tapi ini too big to be fail. Betul. Okey, sambung. Kalau UKM mestilah orang-orang yang uruskan wakaf ni cerdik, pandai-pandai. Tangannya salah seorang ni kan. Tapi nampak tak macam cerdik sangat. Sangat gerak-gerak. So doktor, apa kita kata grand event yang nak dibuat oleh UKM? Mesti ada, takkan typical minta duit je. Ada. Bila saya masuk wakaf ni, apa masalah kita? Masalah kita ialah inovasi pendanaan. Okey. So sebab bila kita universiti, kita kena ada inovasi lah. Maksudnya takkan kita nak minta derma, letak tabur. Itu semua tipikal kan. Orang dah buat dan sebagainya. Macam mana nak bangkit kesedaran. Untuk pengetahuan Mat dan yang menonton, hujung tahun 2024, ingat tak satu kes kemalangan besar dekat air keruh? Yang mana? Dekat time nak Christmas tu, 24 bulan, ada satu kemalangan besar yang melibatkan 8 orang meninggal. Yang pemandu tersebut ialah warga UKM. Dan dia buat potongan wakaf bulanan. Dan ayah dia, datuk tu, kami hantar sumbangan lah kat dia. Ayah dia kata ustaz, tak tahu daripada mana orang datang semayangkan jenazah anak dia, macam semayang Jumaat. Macam penuh, dia kata masjid tu penuh. Dia kata, Tok, bukankah ni jaminan daripada Allah? Kalau buka surah Al-Munafikun, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini jaminan kalau orang tu Allah Taala panjangkan nyawa ni sikit, wahai Tuhan aku, bagilah aku fa asaddaqa, sedekah, infak, wakaf. Dan ulama bahas yang sebut dalam idza mata ibnu adam kan, hadis yang masyhur tu, sedekatun jariyah ni apa maksud dia? Bukan bagi sekaligus, bukan kata salah, tu bagus, tapi yang jariah ni yang berpanjangan, wakaf. Dan Allah balas. Memang hebat, orang yang berwakaf ni hebat. Tapi nak sampaikan kat orang ni susah lah. Jadi apa yang kami ambil inisiatif ialah bagaimana nak menginovasikan pendanaan. Jadi dok fikir-fikir, kalau tempat ramai orang kat mana, Mat? Stadium bola, konsert, pasar, semayang Jumaat lah. Semayang Jumaat tu pun sikit ramai kan. Jadi dalam mall lah. Jadi dalam banyak tu, untuk tahun ni sebagai wakaf di UKM ni, kita try buat malam wakaf rakyat. Malam wakaf rakyat. Kita panggil Mawa. Mawa. Malam wakaf rakyat. Bukan ada sekadar menyanyian. Ada tazkirah. Ada penceritaan. Daripada artis-artis yang hebat ni. Ya. Ramli Sarip. Raihan. Alright. Ada Vanida Imran. Ada Piu Razi. Yang tu saya kenal pun tak. Tolong buang. Ada Khalid Basker. Piu Rahmat pun kata ada. Ada. Kita bincang invoice lah. Saya wakafkan diri saya. Kan? Semuanya untuk inovasi pendanaan. Tiket-tiket yang dibelikan untuk malam tu adalah tiket wakaf. Untuk diwakafkan. Untuk wakaf. Sebab kawan, kita ada prospek kita lah. Tujuan kita kumpul duit banyak ni, antaranya kita tengok masjid UKM kita. Kita nak naik taraf dengan nak tukar kapet baru, dengan nak beli wakaf untuk ambulan. Bagi kegunaan pelajar dan sebagainya. Semua tu perlukan dana lah. Dana. Jadi kita harap orang berwakaf. InsyaAllah. Kau nak beli mana tiketnya tu? Nak beli di mana? www ke apa ke? Kau belum mula lagi? Dah mula. Tapi kita akan lancar secara rasmi 21 Mei ni. Dan tarikh konsert ialah 10/10/2025. Senang ingat. 10/10 cing. 20/20. Boleh dapatkan tiket di Tiket to You. Tak mahal, Mat. Ini tak ada ribu-ribu punya tiket lah. Ini memang tiket wakaf. Paling mahal pun 100 lebih je, Mat. Nak apa lagi? Paling murah tak sampai RM50, Mat. Berhibur sambil berwakaf sambil ada kesedaran. Tengok tu bukan malam larau, tak, malam wakaf. Okey. So dirasmikan 21 Mei ni akan boleh perasmian secara media dan sebagainya. Kita pun nak jemput lah Langkah Studio ni. Boleh, kita akan coverage. Kita akan coverage InsyaAllah. Sebagai rakan partner kita. Betul. Rakan partner benda sama. Tadi salah satu inovasi dalam pendanaan wakaf, ada inovasi dalam pengagihan pula. Okey. Saya faham. Memang orang kata ni collect banyak-banyak ni, bagi kat siapa? Nak beli apa? Buat apa? Sebenarnya di UKM ni, tanpa disedari, ramai orang duk bentam-bentam, dia tak check pun.
Contoh kat masjid, tirai solat wanita tukar jadi tabir yang kaca yang cantik. Wakaf. Aset kipas, lampu, wakaf. Kita ada surau wakaf dekat dalam UKM sendiri. Kita ada bilik hostel untuk 10 pelajar yang layak yang bilik wakaf. Kalau nak sebut satu banyak. Tapi maksudnya dulu kita semua kat Malaysia ni terinspirasi dengan seorang ustaz yang buat tolong orang susah, pergi bantu tu lah kan ustaz tu lah. Jadi ramai yang nak tiru dan sebagainya. Orang melihat bila banyak memberi akan banyak menerima. Okey. So konsep yang sama juga. Tapi wakaf ni dia beza sikit. Ni orang kena faham. Dia beza daripada sedekah, dia beza daripada zakat, beza. Sebab wakaf ni dia kekal, dia tak boleh habiskan kesemuanya tu. Betul. Jadi prinsipal dia, contoh ada RM10, prinsipal dia dapat daripada arbah ataupun keuntungan tadi RM1. RM1 ni yang kita guna, kita janakan. Jadi bukanlah dapat 100 habiskan 100, itu bukan wakaf. Ya, kan? Jadi orang tak berapa faham itu, jadi mana wakaf tu. Sedangkan banyak yang kita telah buat. Saya suka guna ayat wakaf ni sebagai wakaf beranak pinak. Beranak pinak maksudnya dia tak berhenti, tuan-tuan. Beranak suka satu, pinak pula. Jadi benda ni lah yang menyebabkan Universiti Azhar kukuh sampai sekarang. Betul. Kalau kita pergi ke Turki, bagaimana wakaf menyelamatkan Masjid Hagia Sophia, bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih tahu dia boleh je rampas gereja Hagia Sophia tu, tapi sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih beli dan simpan sampai sekarang. Geran dia menjadikan Hagia Sophia ni adalah milik umat Islam dan milik Allah sampai bila-bila. Itu wakaf ni, tuan-tuan. Dan kalau boleh, memang kita nak semua universiti boleh follow, boleh tiru UKM untuk jadi universiti wakaf. Sebab kat sini semua asnaf fisabilillah ni, tuan-tuan, mereka semua ni pelajar-pelajar ni. Saya sendiri bila sebut Masjid UKM, itulah tempat di mana saya untuk berehatkan kepala saya bila penat belajar. Mestilah ada bahagian untuk orang-orang yang mewakafkan kapel. Masa mat tidur air basi tu ada lagi tulis air basi mat. Aku nak puji lebih-lebih UKM pun tak nak dengar aja. Gerau-gerau. Okey, Dr. Razi. Yeah. Kita patah balik belakang sikit. Kita patah balik belakang sikit berkaitan tentang masih lagi dalam apa nama mahkamah syariah ni kan. Ni soalan agak bukan agak kasar, bukan kasar. Saya rasa sensitif lah. Betul ke mahkamah syariah ni jadi macam second class mahkamah di Malaysia? Sebab orang cakap keputusan mahkamah syariah pun akhirnya boleh dipersoalkan di mahkamah persekutuan ataupun mahkamah sivil. Dari sudut technical prosedur perundangannya, mahkamah syariah ni boleh disemak di mahkamah sivil. Tapi bila boleh disemak tu, dia bukanlah kata second class. Sebab penjara tetap sama. Sebab boleh dijalankan. Bahkan memperkasakan perundangan syariah. Saya ingat lagi bekas ketua hakim Tun Fairuz, dia pernah sebut, kenapa kita bangga sangat dengan undang-undang sivil ni, sedangkan itu undang-undang barbarik zaman penjajah, yang sedangkan undang-undang Islam ni undang-undang Quran, undang-undang dari Allah. Jadi sebenarnya dia balik kepada pengetahuan dan juga mentaliti. Maksudnya kenapa dia pandang mahkamah rendah second class? Sebab boleh kautim, boleh ni. Mana ada? Cuba tuan-tuan buktikan, orang yang tak bayar nafkah anak saya ni penjara. Melainkan dia boleh buktikan kenapa dia tak bayar, dia sakit ke, dia apa. Kalau tak, hakim akan hantar penjara. Dan hakim-hakim sekarang tu memang garang. Sebab tu tindakan-tindakan hakim, sebagai contoh di Terengganu, mengadakan sebatan di khalayak ramai yang mendapat kecaman. Kena tengok fakta kes. Kawan ni nasihat sudah, tangkap sudah, denda sudah, penjara sudah. Apa lagi nak buat? Berulang berulang. Tak sedar-sedar juga. Sebat. Dan sebatan syariah tak sama dengan sebatan sivil. Kan punyalah dalam ihsan ni letak deep untuk mendidik. Waktu undang-undang Islam ni orang selalu hudud ni jahatlah, potong ni lah sebagainya. Sebenarnya komponen undang-undang Islam ni 3. Hudud, qisas, ta'zir. Ta'zir ni kadang-kadang ramai orang tak perasan dia undang-undang Islam. Contoh, jangan langgar lampu isyarat merah. Itu ta'zir lah. Ta'zir. Undang-undang Islam. Pakai naik motor pakai helmet. Ta'zir. Tapi kenapa orang nampak undang-undang ni second class, rendah dan sebagainya, sedangkan dia mengangkat sebenarnya kemuliaan orang tu. Doktor harap pada 100 tahun akan datang, contoh. Ini pendapat peribadi doktor lah. Boleh betul, boleh salah. Jangan menekan-nekan. Netizen ni nak dia je, ikut dia je. Kau siapa je? Saya cakap. Semua orang ada pendapat peribadi kan. 100 tahun akan datang ke 50 tahun akan datang ke, doktor nak
Malaysia ni kekal dual sistem perundangan, ada mahkamah sivil, mahkamah syariah, ataupun nak digabungkan ke, atau macam mana Dr. harapkan? Saya orang yang menerima pendidikan daripada kedua-dua acuan, sivil dan juga syariah. Dan soalan Mat ni selalu masa kami belajar undang-undang ni kami fikir. Dan sebab tu kalau belajar undang-undang ni dia kena ada belajar falsafah law tau. Filosofi. Bila kita belajar falsafah baru kita faham kenapa. Dan dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah, masuk Islam ni secara keseluruhan. Dengan adanya dua sistem ni, soalan yang terbit daripada saya tanya dulu bila mana lecturer saya lontarkan, Mat, kalau diberi pilihan nak pergi ke London dengan pergi ke Pakistan, Mat nak pergi mana? London ya. Kenapa? Lebih teratur, lebih selamat, lebih indah. London undang-undang Kapiak Barat. Civil. Pakistan pakai hudud. Ya, faham. Okay. Faham. Saya tahu cerita teruskan. Kan? Jadi kat situ sebenarnya dia Islam tu cantik, tapi kalau kita bawa dia dengan keadaan buruk, Faham. dia akan memberi fitnah. Jadi kalau Mat tanya, kalau 100 tahun akan datang, saya harap maknanya kalau mungkin kita pun dah tak hidup lagi, undang-undang yang dikehendaki oleh Allah dia akan dilaksanakan dengan sebaik. Yang penting kita faham bahawa Malaysia telah memulakan satu langkah luar biasa dalam negara dan dalam dunia ni dengan dual undang-undang dan cantik, nampak cantik lagi. So kita harapkan ada satu perjalanan yang panjang yang baik. Lebih baik dan lebih baik, insya-Allah. Dr. Razi, tadi Dr. dah sebut hudud tu. Kontroversi hudud ni. Okay. Macam mana hudud sebenarnya ni? Ya, satu pelaksanaan, satu kita kata teknikal. Ke Malaysia lebih baik takzir hudud? Saya bagi lontar macam tu je. Doktor, dengan hudud ni bagaimana? Pertama, sebagai seorang Islam, kita kena beriman keseluruhan tu. 6,236 ayat ada dalam Quran yang termasuk dalam cerita undang-undang, cerita politik, cerita rezeki, cerita sains apa semua. Kita kena beriman. Maksudnya sebagai seorang Islam kita nak beriman. Tetapi bila mana nak menyediakan platform ataupun landasan untuk undang-undang tersebut dilaksanakan, kita perlukan pakar. Walaupun nama saya Pakarul Razi, betul. Tapi belum pakar lagi. Kita perlukan orang yang betul-betul. Sebab saya melihat contoh enakmen duduk di Terengganu yang pernah dibuat dan sebagainya. Ada beberapa lakuna ataupun kita kata kekurangan yang boleh dibaik tambah. Dan apatah lagi umat Islam duka cita, tiba-tiba enakmen syariah pula dipertikaikan dan sebagainya dan dibatalkan oleh mahkamah sivil. Kita dia menyebabkan orang Islam jadi marah. Tapi dari sudut kemarahan tu jangan marah saja. Perlu bangkit. Okay. Bangkit dari sudut apa? Ilmu. Kita perlukan ahli-ahli yang pakar yang boleh, kalau buat macam ni tak boleh, kita buat macam ni. Tak boleh macam ni. Tidak ada putus asa dalam Islam, dalam umat Islam. Termasuklah kita. Baik. Jadi saya itulah yang saya buat. Nanti orang kata lebih habis kena kecam ni kan. Tapi asasnya ialah orang Islam, orang beriman dia kena wajib. Cuma bagaimana nak cantikkan kita perlukan kepada pakar-pakar ni. Tak ada orang yang tolak hukum Islam, tuan-tuan. Kena ingat betul. Pertama bendanya, cuma kadang-kadang kita bincangkan isu technicality. Takkan kita nak potong tangan macam tu je. Betul. So pakar mana yang akan potong supaya potongan itu tidak pula menzalimi orang yang dipotong itu. Contoh. So teknikal ni bukan saya lah, apatah lagi mungkin Dr. Razi. Kita sama-sama usahakan, sama-sama bercita-cita, sama-sama mengharapkan akan satu hari nanti Islam itu mekar dan cantik dua-dua tadi. Kita tak nak pula Islam tu mekar tapi huduh. Wallahu alam. Okey. Sensitif. Takut tersalah cakap kan. Tersalah cakap. Okey, sebab kadang-kadang kita masukkan lain, orang faham lain. Betul. Macam baru ni Piu Syaul. Cerita sikit lah. Kita buat program episod cerita kan. Datuk Harundin nasihatkan ataupun cadangkan kalau merawat orang ni kena sentuh sikit. Ustaz Syaul kata pengalaman saya jangan sentuh. Nanti ada getaran lah bawah dan orang kata apa? Ustaz Syaul ni lagi pandai pada Ustaz Rondin. Dia ingat apa? Bukan macam tu pula. Dia masalah interpretasi. Betul. So jangan salah faham ya. Okey. Silakan komen. Okey. Dr. Razi, saya rasa dua soalan terakhir lah. Okey. Dua soalan terakhir berkaitan tentang undang-undang syariah, tentang wakaf dan sebagainya. Baik. Kalaulah apa nama kita kata ada satu model wakaf yang paling beranak pinak, paling cun, paling dahsyat dalam sejarah pengetahuan Dr. Razi,
wakaf apa yang boleh kita kenalkan dekat umat Islam? Contoh kalau tuan-tuan tahu, wakaf Ahmad Dauji Dadaboy. Okey. Contoh yang currently, silakan tuan. Kita beruntung sebab wakaf dari sudut instrumen wakaf pun, kalau di Malaysia telah difatwakan wakaf tunai pun boleh jadi wakaf. Okey. Maksudnya bukan kita perlu ada tanah, rumah besar-besar, tuan-tuan ada RM1 pun boleh wakaf. Dengan saluran dan niat yang betul lah. Jadi kalau tanya saya, sebab saya banyak mengembara di barat. Okey. Dan juga saya melihat lah macam mana kita tengok menara jam yang besar depan Masjidil Haram tu pun daripada tapak wakaf, bangunan wakaf, Universiti Azhar wakaf dan sebagainya. Barat juga tidak kurang hebatnya dengan wakaf di Universiti Oxford. Saya pergi mana-mana universiti banyak wakaf. Cumanya rugilah mereka tak beriman. Kan? Tapi kesedaran mereka tinggi. Cuma kat Malaysia ni perlu disedarkan dan perlu diperlihatkan dengan hebatnya berwakaf. Bukan semesti kita pergi wakaf Cik Ye. Nanti semua orang balik Kelantan pula kan. Tapi itu bibit-bibit nak menuju ke arah transformasi untuk wakaf. Ini pun KPT kerajaan sendiri pun dah sebut untuk berwakaf dan sebagainya. Cuma saluran bagaimana pendanaan itu masih jadi yang perlu kita atasi. Faham? Doktor, sebenarnya kita memang tengah cari bukan dah shortlisted nak bincang pasal muamalat. Okey. Memandangkan doktor pun orang muamalat sikit sebanyak. Satu isu yang malar segar, asyik-asyik ramailah ex-banker lah kononnya. Kalau pun betul mungkin kata-kata mereka orang yang mengkaji lah, kata kononnya kita perbankan Islam kita ni hanya backdoor riba. Okey. Kan, geng-geng kepala Freemason semua ni kan, segitiga nampak Freemason. Sebenarnya macam doktor nak kata sebenarnya bukan backdoor riba. Best je nak jawab soalan ni. Jawab backdoor riba tu. 10 tahun saya buat kajian perbankan Islam dan dari sudut angle saya ialah undang-undang lah. Di Indonesia kita tahu bank-bank sana menggunakan peradilan agama. Maksudnya mereka guna undang-undang syariah untuk isu-isu instrumen muamalat. Saya pun kaji kenapa. Hasil daripada gerakan-gerakan di Malaysia ni sebenarnya boleh. Memang kekangan kita di perlembagaan. Perlembagaan kita menyatakan bahawa ekonomi apa semua dia akan federal. Tapi sepatutnya kalau state berkaitan dengan tadi ekonomi Islam macam wakaf, macam apa hibah, zakat tu masih boleh dibangunkan. Bahkan ada model tesis yang saya baca oleh almarhum Prof Hailani Munjikani, dia kata ada belanjawan tentang zakat. Maksudnya kita dengar belanjawan negara ni belanjawan hasil dapatan negara kan. Ni belanjawan zakat. Menarik. Dibentangkan di parlimen untuk kita nak buat apa, bangunkan apa. Jadi soalan yang bagus daripada Rahmat, bila mana orang kata perbankan Islam, pertama kena tengok sejarah. 1984 baru dimulakan perbankan Islam di Malaysia. Masih muda. Dan memerlukan manpower ataupun kapasiti pengurusan sehebat Maybank, sehebat bank-bank besar untuk perbankan Islam. Dan yang paling saya tengok bila mana orang buat forum ke orang yang kutuk perbankan Islam ni, bila dia kutuk, apa sistem yang boleh cover sistem perbankan Islam sekarang? Solusi di mana? Itu paling penting. You hentam. Mana solusi? Dan ini yang saya kaji selama 10 tahun. Sekarang ini kita berada dalam peringkat tadarruj. Dia boleh panggil istilah tadarruj. Berperingkat-peringkat ke arah kebaikan, lebih baik. Dengan adanya Bafia tahun 2013 menyebabkan mana-mana orang tak boleh suka pakai perbankan Islam, membezakan takaful dengan insurans sebelum ni. Itu semua penambahbaikan. Tapi adakah mereka sedar? Mereka hanya anggap, tengok ni pinjam pakai perbankan Islam RM100,000, nanti kena bayar RM300,000, sama je macam riba apa semua. Beza. Ada akad, ada jelas semua ni, tidak ada gharar dan sebagainya. Jadi elemen-elemen ni yang kena faham. Beza dengan orang bukan Islam ataupun sistem mereka. Saya nak cakap, kalau orang cakap, saya nak tegur orang yang kata alah perbankan Islam ni hanya perbezaan pada nama. Beza nama pun penting. Ayam kau sembelih kosong, mati di bangkai. Kalau ayam kau sembelih dengan bismillah, boleh makan. Macam tu juga perbankan. Walaupun korang nampak, ada orang kat luar sana nampak bahawa sama je bayaran, tapi tetap berbeza. Satu diredai, satu tak diredai. Dan kita memang mengharapkan, seperti mana Perdana Menteri kita sebut, PMX sebut, sepatutnya perbankan Islam
sepatutnya ada roh untuk membantu umat Islam. Ya, kita harap satu hari nanti. Tuan-tuan tahu tak, saya dapat pada kawan saya tak nak sebutlah nama dia, ASB tu, ASB Financing ke ASB yang saham berhad kan, orang bincang pasal isu dia halal tak halal. Tuan-tuan tahu, dengan fund ASB tu kita perlukan sekurangnya 8 ataupun 10 Maybank untuk tampung jumlah dananya. Maybank Islamik lah. So kita sekarang ni sedang tadarus berperingkat. InsyaAllah tu kata tu, kita positif, tapi janganlah pula kita ni mengutuk kegelapan tapi tidak menyalakan api kebenaran. Oh. Okay, bang, bagi semangat sikit kat orang luar sana, sebab rupa-rupanya masih lagi ada yang buat loan. Bila bukan orang lain, saya jugalah. Saya ada satu loan buat masa tu tak perasan. Loan tu loan tak patuh syariah. Tapi bila kita buat full settlement, lebih murah daripada loan patuh syariah. Kadang-kadang rasa tertik kat hati, kata baik buat tak patuh syariah. Contoh gitu. Bagi semangat sikit untuk semua nampak mungkin rugi dunia ni kan, tapi untung akhirat dan sebagainya. Neraka tu panas tak? Wah. Wah, pendek. Neraka panas. Kan? Memang sebenarnya dia adalah satu falsafah hidup. Yang susah tu disebut dalam hadis riwayat Tirmizi kan, nak masuk syurga ni dikelilingi dengan apa, paku, dengan panah, dengan duri, dengan macam-macam kesusahan dan kepayahan. Memang macam mana kata, oh ambil yang konvensional, ambil yang ni, oh ini murah kan, murah. Tapi dalam tak sedar kita dah menyokong riba. Jadi kembali bertaubat, cuci balik duit tu. Cuci balik tu maksudnya dengan zakat, dengan sedekah. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dengan kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Itu satu cara yang baik. InsyaAllah. Semoga dapat sucikan harta kita. Cepat-cepatlah sucikan harta, takut mati dalam keadaan tidak suci. Bang, terima kasih sebab hari ini bersama dengan kita. Terima kasih hari ini. Saya pun lama tengok dekat YouTube je kan. Kembali tak ada, dia tak subscribe lagi tuan-tuan ni. Sama macam orang semua kan. Terima kasih. Subscribe. Okay, tolong komen soalan-soalan lagi. Kadang-kadang kita ni memang sebab nak santai kan. Santai, so kalau ada kekurangan komen, silakan kami raikan. Ilalikak, jumpa lagi. Jangan lupa bersama Yayasan Chancellor untuk memperkasakan wakaf umat Islam. Assalamualaikum.